Saya buat skrip tu. Okey, terima kasih Tuan MC kita. Sebelum tu, saya nak mengucapkan berbanyak terima kasih lah kerana bagi peluang untuk saya bersembang dengan sahabat-sahabat kita malam ni. Bersembang tu dah biasa sebenarnya, tapi bila awak diundang ke atas ni berdepan dengan anda, walaupun saya ni dah bercakap di banyak program sebab saya ni adalah aktivis NGO, tapi bila dengan dijemput untuk mana-mana special, very special, berdepan pula dengan upline kita yang hebat-hebat, terutama GD Haslinda kat belakang tu. Risau saya tengok muka dia. Dan Tuan Azri kita juga malam ni, dan juga sahabat-sahabat saya sini. Jadi itulah saya harap apa yang saya cuba kongsi bersama ni. Kalau ada yang salah ada apa, dia harap dapatlah tegur saya. Saya ni masih lagi baru sangat. Baru saja saya bermula dengan Syahor pada Ogos 2023 dan hampir dekat 3 tahun dah saya di sini. Okey, sebelum tu saya juga nak mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan saya amat hargailah orang yang membawa saya berkenal dengan Syahor, iaitu Robert dan Natasha dan juga Uncle Liu. Ini adalah orang yang bagi semangat pada saya lah untuk saya terus bersama dengan Syahor. Okey, perjalanan saya di Syahor ni bermula pada saya tak ingat bila tarikh Robert dengan Natasha datang ke pejabat saya, NGO saya. So yang dibawa oleh saya punya upline lah, sorry, Mr. Edward duduk belakang saya. Okay, Mr. Edward angkat tangan. You selalu jarang datang, tapi malam ni you datang support. I'm very proud. Saya suka sangat. Dia juga sahabat-sahabat saya lain lah, nama saya Zara, juga saya punya sahabat, satu tim dengan saya. So ucapkan banyak terima kasih lah. So malam ni saya cuba nak saya berkongsi lah perjalanan saya selama 3 tahun di Syahor ni. Bermula saya ni, saya kongsi sikit saya punya pengalaman testimoni saya. Saya ni ada seorang pengidap penyakit darah tinggi yang agak kronik lah. Sebab masa tu saya, ialah NGO kan, hari-hari awak berdepan dengan masyarakat, macam-macam kerana di Syahor ni senang je. Dia sakit, kita advise dia ambillah produk. Tapi bila di NGO ni, masalah masyarakat tak pernah habis. Masuk office pukul 8 sampai pukul 5 awak tak sedar pun. Ada dia datang, macam-macam masalah. Sakit pun datang. Itu yang bagus tu. Sakit datang juga, saya jumpa balik sekarang. Dulu saya lego je. Okeylah, pergi bapak bantuan sana, bantuan sini. Sekarang saya cari balik. Alhamdulillah. Lepas tu pula memang bermulanya saya masa satu hari tu, saya pendekkan cerita, saya ada program di Setapak Air Panas. Masa tu program tu saya perlu untuk handle keseluruhan program. Jadi saya malah rasa tak sihat. Awak penyakit darah tinggi yang tinggi kan, darah tinggi. Siapa yang ada penyakit darah tinggi, tahulah macam mana dia rasa. Sakit, tengkuk sakit, badan tak selesa. So satu hari tu saya memang duk buat paperwork untuk apa, memang saya tidur agak lewat lah. Biasalah 2 hari, 3 hari saya tidur, saya buat 3 pagi, 4 pagi. So besok tu awak perlu bangun awal, awak kena ke tempat program. Jadi hari tu habis saja program, saya drive balik. Program tak dah habis, saya drive balik. Kebetulan masa tu Jalan Pahang, program tu di rumah Hayati Setapak Air Panas. Saya drive balik, saya dah rasa tak sihat, tapi saya duk nampak ada hospital depan, hospital. Ingat tu je. Tapi dengan kuat kekuatan kita beristighfar, saya beristighfar, saya kata ya Allah, kalau apa nak jadi pun biarlah saya sampai hospital tu. Lepas tu Jalan Kuching Pahang dekat jam, dekat depan DP tu, dekat hospital Tawakal tu kan, memang jam dekat situ. Bila saya sampai ni cerita, saya drive pergi, berhenti dekat emergency tu. Saya pun tak tahu macam mana saya bertahan handbrake. Saya pun tak tahu, saya pingsan. Bila pingsan, saya jaga dalam tu, saya nampak suami saya dah ada dengan saya. Saya tanya doktor, wah, what's miracle you? Darah you naik 268 di bawah 110. Tapi kalau ikut tu, saya dah ada minor sikit tau dekat saya punya bibir. Darah tinggi naik 268 tinggi apa? Bila jatuh, saya dah pingsan. Tapi Alhamdulillah, saya boleh ingat. Saya nampak, saya rasa saya macam awang-awangan kan.
Itulah permulaannya kenapa saya ambil keputusan untuk macam Aisyah kongsi tadi, apa yang nak buat bila you ada sakit. Awak dah makan ubat, saya rasa dah tak tahulah, ubat ni dah benci dah tengok. Mana ni nak makan ubat, mana nak makan ubat, bila nak ubat kan. Masa saya pula masa tu makan 3 ubat, 2 sebelum ni, sebelum makan dan 1 selepas makan. Bayangkan hari-hari makan ubat kan, bosan kan. Dia pula orang yang kronik tu. Masa saya jaga mak saya dulu pun, duk mak saya bedridden, hari-hari duk buat dia ubat. Awak pun kena makan ubat, tak kepening kan. So satu hari tu saya punya online Edward datang pejabat, buat kenalkan kita ni, organisasi datang pejabat. Dia orang buat kopi zero di pantry. Saya punya bilik berdepan dengan pantry. Ya Allah, saya tak minum kopi. Memang orang kita tak minum kopi, kafe kan. Saya nak ubah baru tu, saya malah apa yang kau buat ni. Sampai rasa Nescafe memanglah di office saya jangan ada Nescafe. Saya kata, saya bantu Nescafe memang aku keluar dari office ni. Saya tak boleh. Sampai saya muntah. So orang cakap tak apa, pergi. Muntah apa yang nak buat. So muntah siapa tu semua. Lepas tu okey. Saya masuk bilik dia presiden dengar penerangan Robert. Robert kata, okey, you ada nanti ni, you minum kopi. You minum lagi. Awak pula pantang Syabah kan. Orang NGO dia pantang Syabah kan. Saya ikut bos dia kan. Saya dengan Kementerian Pembangunan Wanita masa tu 18 tahun saya berkhidmat dengan Datuk Sri Izzat lah. Okey, tahulah kerja dengan dia macam mana. Allah, kerja dengan dia, kalau siapa pernah kerja dengan dia saja yang tahu macam mana cara dia kerja. Kalau dia nak benda tu, okay, 5 minit on my table, you bekerja. So, benda tu 5 minit, you nak buat macam mana? You dah banyak kerja. So, tak tension. Itulah bermulanya saya dapat penyakit darah tinggi. Bukan salah dia, tidak. Tapi salah kita juga, tak jaga pemakanan, tak jaga rutin hidup awak, tak ikut pemakanan yang sihat kan. Okey, bila dah saya minum, perlahan-lahan suruh dengar sebab Robert bagi penerangan memang seronok. Dia tahulah kalau dia kongsi kan. Seronok dia. Minum. Natasha tegur, you sudah habis 1 cawan tak? Boleh habis 1 cawan? Okey, tak apa. Saya call ambil air. Husband saya, you datang ambil air. Kenapa you tak drive? Tetap saya minum kopi. Husband saya datang dekat kafe bawah. Robert kongsi lagi dengan husband saya. Husband saya tu kopi lover. Memang dia suka lah. Lepas tu okey lah. Dia cakap esok dia nak beli. Okey, dia beli. Pagi-pagi dia buat kat saya. Okey, you nak kerja. Sebab kopi ni seriously, I minum pada air rasa lain. You kongsi, you minum, jangan you tak minum. Hormat suami, sebab pasal Syabah kan, hormat suami yang besar, okey, cakap. Okay lah, I minum, daripada situ, elakkan cerita, dan kopi tu juga lah. Saya betul saya ada produk lain lah, saya ada baby pollen, dan saya ambil, vitamin pun saya ambil. Jadi, kopi ni dah jadi harian kita lah, minuman harian. Jadi Alhamdulillah 3 tahun pada situ saya masih lagi di Syangkor dan sebenarnya saya tak pergi ke klinik tau. Awak sihat awak pergi apa? Awak pergi awak ketemu dengan doktor. Saya tak suka kalau doktor marah saya. Awak macam ni, awak makan ni, awak tu. Pedak lah. So sekarang ni ubat saya ambil juga. Tapi saya ambil dalam seminggu tu seminggu sekali. Suami saya tegur, tak makan ubat ke? Malah lah. Bukan, bila you tak makan ubat, bila you bau ubat tu kan, benci lah, busuk tau. Bagi saya, dah berapa tahun makan ubat kan? Okey, daripada situ juga, saya tak tahu saya sihat ke tak. Tapi, saya okey. Saya sekali lagi saya buat SNGO tu, saya dah firm NGO sendiri. Jadi saya jalankan NGO saya sendiri. Saya rasa lagi stress tu dengan masyarakat. Tapi saya rasa saya tak stress macam dulu dah. Bila saya stress, saya rasa saya macam boleh cover. Okey, kepala dah tak sikit. Cakap dengan habis, tak sikit kepala tu. Orang tinggal tak sikit tu. Ingat ketuk ni. Saya dengar dia sakit tu. I was happy lah. You makan ubat tak? I tak makan ubat lagi dah sekarang. So, habis ini dia memang isteri kan sayang. Pagi-pagi letak. Dia dah boleh tak? You jaga bagi ubat ke I? Ada minum kopi tadi. Tapi itulah orang kata seriously, saya bersyukur sangat. Saya dah, rasanya saya dah, walaupun saya tak doktor, saya tahu saya dah kata tak menghadapi lagi masalah saya yang lama tu. Saya dah tak sakit. Okey, yang kedua pula, saya
nak kongsi juga sebenarnya adik saya sendirilah penyakit kencing manis yang kronik. Kaki dia dah hampir dipotong, dah hitam kaki dia, tapi saya jaga dia. Saya kata dengan dia hampir berapa bulan aku juga tak tahu mas saya, tapi suatu hari itu dia memang sakit sangat. Dia call saya, dia menanyakan kenapa dia sakit sangat kaki dia. Okeylah, saya kata okey tak apa, penyakit kencing dia saya dah tahu mas saya jaga dia. Dia minum kopi. Lepas tu saya dah, muka dia tu memang agak kronik. Kalau kata saya tak buat dalam video dia, saya cuci dengan teh lucu. Sebab teh lucu tu saya dapat idea daripada Robert. Saya tak ingat macam mana saya boleh ambil teh lucu tu untuk cuci. Saya cuci kan, kalau dia kencing manis kan kita cuci darah dia punya muka kan. Cuci sampai dia darah tu, saya ambil teh lucu, tak dia lah, cuci. Lepas tu saya apply dengan ubat gigi. Sebab kalau dia apply dengan ubat krim hospital tu, dia kata kata tak boleh orang ada kau. Kata, kan bila dia elok. Okeylah, dia cakap macam ni lah, saya ambil solution. Kau duduk dengan aku 3 bulan, aku jaga kau. Sebab itulah, teh lucu saya cuci, ubat gigi saya apply. Ubat gigi kita kan sejuk. Lagipun dia ada garam, miswak dalam untuk garam buluh kan, kayu miswak. Itu semuanya, kalau dia pergi bayar hospital pagi tu, ubat tu ubat garam tau dia cuci. Kan? Ini sama lagi bagus. Sebab lagi kita tak ada chemical, ubat gigi kita. Kalau apa tak ada fluoride tu racun tikus bubuk. Lagi tu macam apa pergi luar tu. Racun tikus tu. Kalau kita gosok lagi masuk dalam badan kita. Kan? Itulah saya kongsi sikit. Jadi alhamdulillah kena cerita adik saya sekarang dah sembuh sepenuhnya. Sekarang ni dia dah mula ambil bipolen. Dia rasa dia dah sihat kerana dia bipolen. Dia punya kaki tu dah memang tak orang tengok, kawan dia tengok dulu kan hitam, dah nak dipotong, tapi sepenuhnya cover. Saya kalau boleh saya tak ada video tu. Kalau kata ada video kita boleh kongsi lah. Boleh kasih. Adik saya Amin Romli. Kalau dapat video tu, Amin Romli tu adik saya. Dia ada sihat sepenuhnya, sonok dia. Ya. Dan dia pun ada buah pinggang. Okey. So itulah kalau kita tak sesuatu benda, kalau kita kena kenal dulu. Kalau kita tak kenal satu benda tu, kita takkan cinta dia. Contoh macam shampoo. Bila kita dah kenal, kita dah orang kata kita pun dah amalkan apa yang dikongsi untuk kita. Kalau kita tak kongsi bersama orang lain, jadi kita rasa kita rugi. Kita rasa kita macam dah okey, tapi kita nak kongsi benda tu. Saya kongsikan sikit malam ni tentang shampoo. Okey, yang kita tahu, jangan tengok gambar saya tu buruk, Robert. Edit kan? Sorry, tengok mana ni, semua dah makan ke? Tengok muka macam, janganlah buat macam tu, risau saya. Saya tak buat saya ni, betul. Ialah ilmu tak berapa nak pandai 3 tahun kan? Okey, alhamdulillah. Berkat didikan Robert, insya-Allah saya boleh berkongsi. Okey, seperti mana kita tahu, shampoo ni adalah pakar linzi. Pakar linzi memang tak ada lagi lah. Dia bertapak di Malaysia pada 1988. Okey, sekarang ni sudah 7 negara ada shampoo ni dah ada di sini. Kita ada Malaysia, Indonesia, Singapura, Hong Kong, Thailand, Taiwan, Myanmar dan Jepun. Dan akan jadi global nanti. Okay? Okey, macam kita tahu, bahan linzi kita ada satu bahan yang memang yang mempunyai linzi kita yang terbaik. Dia ada linzi kita sebab dia ada triterpenoid. Saya triterpenoid ni nak sebutnya sampai malam ni dah boleh sebut dah. Sekali saya kongsi dengan ni, dah sebut betul-betul. Triterpenoid dan polisakarida. Memang kita ada di cetak di botol kita. Ini adalah bahan kenapa linzi kita yang terbaik di dunia, yang tak ada pada linzi yang lain. Okey, diperasai di bawah program kata paten yang diberikan bagi ciptaan kompetisi tanda kutip untuk merawat kanser. Bayangkan, kita punya linzi bahan triterpenoid tu boleh merawat kanser tahap 4. Itu adalah memang bukti lah. Okey, sejauh mana kita kenal shampoo? Macam saya kata tadi lah, kita kena nak buat satu benda, nak cari satu benda, kita kena kenal shampoo tu dulu. Okey, yang kita shampoo kita
Kita mempunyai rumah hijau perandahan Lindsay berteknologi tinggi yang pertama di dunia. Okay, ini saya kongsi pada orang baru lah. Orang lama memang dia dah bosan dah dengan benda ni, dia dah tahu dah kan. Okay, kita memang Lindsay, kita tanya teknologi berteknologi tinggi lah yang pertama di dunia. So kita mempunyai strain Lindsay terbanyak dan paling eksklusif di dunia. Okay, ini Lindsay kita. Kilang pembikinan Lindsay profesional yang pertama di dunia juga. Betapa hebatnya Lindsay kita. Okay, kita satu-satunya mempunyai kunci pemprosesan Lindsay di dunia. Bayangkan, semuanya di dunia. Lindsay kita memang terbaik lah. Satu-satunya Lindsay. Sorry. Jauh pergi dah. Hero yang lebih. Tapi jauh lah. Dah baru bayangkan apa benda. Ada orang banyak sangat benda. Okey. Banyak lagu sini ya. Orang baru sama adalah. Sama kita satu-satu. Okey. Sorry. Okey. Satu-satunya produk Lindsay yang mempunyai grade equivalent targeted di dunia. Okey, saya kalau nak terangkan banyak lagi, nak cerita keseluruhannya, tapi malam ni saya just ringkaskan saja. Kalau kata orang baru nak tahu lebih lanjut, boleh jumpa sahabat-sahabat di bawahnya atau apa lagi. Okey, kita mempunyai mengikut urusan kajian di atas 9 tahun ini, kita dapat mempergiatkan Lindsay kita penghasilan antibody, dapat mempergiatkan kuasa penambahan sel-sel imuniti. Okay. Dapat meneraskan fungsi sel T, dapat mengaktifkan sel pembunuh semula jadi, dapat mempergiatkan keaktifan fagosit. Okay. Jadi saya rasa saya tak terang banyak-banyak. Okey, kita nak tahu punca kanser tu daripada mana. Orang kata kanser tu kenapa? Kenapa bila yang ada kanser? Kita manusia dicipta Allah Ta'ala memang dah ada kanser sel tu dalam badan. Cuma macam mana kita nak uruskan dia supaya kanser tu tak merebak. Okey? Ini kajian daripada Dr. Adil ya, Dr. ni. So dia kata semua tisu sel adalah asid. Sel tisu adalah asid. Dia asid. Okey? Maka tisu yang sihat adalah berakali. Sebab asid lah puncanya kita ada kanser. Semua bentuk kanser mempunyai dua keadaan asas, acidosis dan juga hipotensia, kekurangan oksigen. Okey, sel kanser dia tak suka oksigen. Dia boleh hidup dalam keadaan badan dia, badan kita tak ada oksigen. Dia boleh hidup. Bila badan kita ada oksigen, dia mati. Kita kena faham tu. Kenapa kanser tu ada? Sebab bila darah kita, perjalanan darah kita cantik dalam badan, oksigen kita tinggi. Bila oksigen kita tinggi, ubat kanser matilah. Dia tak boleh hidup. Dia benci oksigen. Okey? Okey. Sel kekurangan 3% oksigennya selama 48 jam, dia mungkin menjadi kanser. Macam saya terangkan tadi lah. Okey, kanser tak dapat bertahan dengan kadar tahap oksigen yang tinggi. Macam saya cakap tadi. Dia ada kanser, orang kanser ni bila ada oksigen tinggi, kanser akan mati, akan bunuh diri dengan sendirinya. Okey, ni kita nak tahu sel perjalanan kita. Saya ini adalah sel kita lah, saya ada sel dalam badan kita lah. Okey. Dia ingin terus hidup, sel dalam badan kita. Dia nak sel yang membuatkan perjalanan dalam badan kita lah. Okey. Saya memerlukan nitrogen, oksigen, saya kata tadi oksigen dan air. Tiga benda ni perlu ada dalam badan untuk jaga darah kita. Okey. Kita perlukan ada nitrogen, oksigen dan air. NOW lah. Saya juga memerlukan NOW tadi lah, oksigen. Siapa bekalkan? Yang adalah darah. Bila darah kita cantik, ini semua akan ada dalam badan kita. Okey, darah melalui saluran darah membekal NOW pada sel di seluruh badan kita. Darah menjadi pekat berasid sebab cara hidup tak sihat. Cara hidup tak sihat. Macam saya tadi lah, hidup tak sihat dan badan tinggi. Makan seperti. Kanser mempengaruhi boleh hubungan bentuk sel dan kecenderungan pembekuan. Kepekatan meningkatkan kemungkinan penyumbatan trombos. Okey, ini adalah trombos lah. Sorry. Ini trombos kita. Okey, kepekatan meningkatkan kemungkinan penyumbatan trombos dengan menjadikan darah kurang dan lebih mudah membeku. Darah beku adalah darah asid. Darah kita ada asid.
Kan nak. Okey, ini kita tengok adalah penyumbatan trombos lah. Okay, dia ada beku darah. Bila bekas kan oksigen. So, kolesterol lemak akan pulih lah. So, kembalilah sel kita yang cantik. Okey. Ini adalah keadaan dalam darah kita. Takut kan kalau kita dapat tengok. Ini adalah darah yang berasid. Macam mana dia nak berjalan dalam badan kita kalau darah kita macam ni? Kan? Hanya linzi kita sahaja yang dapat memperbaiki keadaan darah kita. Okey, fungsi utama ramuan berkesan linzi kita. Okey, lebih banyak darah mengalir lebih banyak NOW, definisi oksigen dan water tadi kepada sel. Sel mendapat zat yang cukup akan menghasilkan lebih banyak tenaga. Tenaga yang membina semula antibody kita lah. Maka kembali kuasa penyembuhan manusia. Dia menggunakan imunisasi badan kita. Okey, bahan trikepenot kita tadi itu apa yang boleh dia buat? Dia mampu membersihkan saluran darah dan boleh mencegah stroke. Stroke terjadi kenapa? Darah tak dapat mengalir dengan baik. Darah terpekat. Itu jadinya stroke. Faham kan? Okey, serangan jantung. Of course lah, darah tak naik ke jantung dengan elok, of course akan dapat penyakit jantung. Buah pinggang, dialisis, buah pinggang mati tiba-tiba. Ini yang kita takut sekarang. Tiba-tiba mati. Kenapa? Itu adalah masalah darah kita sebenarnya. Darah kita tak bagus. Kalau kita pergi klinik pun doktor takkan cakap benda ni semua. Dia cakap makan ubat cair darah. Makan ubat cair darah. Tapi kalau doktor ubat cair darah, kan? Kanser. Sebab saya kata tadi, kanser dia tak suka oksigen dalam badan kita. Kalau darah kita cantik, dalam badan, oksigen kita pun cantik. Bila oksigen cantik, sel kanser tu dia mati kan? Kan? Sebab kanser tak suka oksigen dalam badan kita. Kerana fungsi linzi, inilah remote kita dapat mempergakan perawatan trombos. Kita punya saluran darah kan? Memperbaiki kekenyalan pembentuk darah. Okey, orang yang ada penyakit contoh macam jantung atau apa, dia punya saluran darah dia macam kenyal tau. Dia tak lembut. Sebab darah asid. Itu yang salahnya. Okey, dapat menambah sifat pengaliran darah. Okey, ini kita gunakan kita bayangkan ini, tunjukkan. Ini adalah saluran jantung kita. Kan? Sama dengan dia yang kita ambil tikus lah. Tikus sebab dia darahnya agak lembut, jadi kita gunakan tikus untuk buat eksperimen ni lah. Bayangkan ini adalah jantung kita. Jantung pertama adalah tikus yang sihat lah. Tikus sihat tapi dia ada merah di dia punya liku jantung dia ni. Macam jantung kita kat situ kan. Okey, tikus ni kita bagi diet tinggi lemak. Makan bagian-bagian nasi lemak lah, cokotia lah, segala seperti cokodok lah. Kan? Tengok apa jadi? Ini dalam badan kita ni. Takut tak? Takut kan? Okey, tikus ni pula kita bagi yang sama, diet lemak, tapi kita bagi dia linzi. Tengok? Bersih. Kalau tengok yang ni dia meledak juga kan, tapi ni dah tunduk. Ini bermakna linzi kita dah berfungsi dalam badan kita untuk menjaga, untuk mencairkan darah, untuk menidangkan darah kita. Untuk kamu kata, bagi darah kita cantik. Okay? So kita kena pakai YKS dan juga YKS linzi kita. Okey, ini kopi. Semua tahu kopi kan? Khasiat kopi. Kopi kita memang tak akan jadi masalah kalau tinggallah dalam kereta atau mana sehari 2 hari. Sebab dia pernah jadi kita punya sahabat lah. Dia tinggal kopi dalam kereta berbalik 3 hari 4 hari. Esok dia kata kopi dia dalam turunan ni dalam kereta. Dia minum, tak ada masalah. Cuba kopi yang kita minum biasa tu, kopi kita tak boleh nak sebutkan Allah orang kapal hati lah apa jangan. Allah orang kopi biasa orang kata kan. Tengok kopi biasa, kita pancuh malam ni tu letak atas meja tu. Apa rasa? Kopi X kan? Jangan sebut macam kopi biasa saja. Marah orang. Okey. Memang terdapat ada transfer lah sebab kita guna kelapa darah. Kita tak pakai kelapa sawit dah. Kelapa sawit tu lah yang boleh menyumbat darah kita sebab kelapa sawit tau yang biasa. Tapi kita guna minyak kelapa darah. Kita tahu khasiat kelapa darah kan?
So dalam kopi kita ada gula tebu yang tak diproses, dan juga kita tak satu biji linzi kita Yongken. Yongken nama linzi kita dah Yongken lah. Bayangkan bila minum satu paket pun dah ada linzi dalam badan kita. Itu satu paket. Setengah orang satu hari 3-4 paket dia minum. Tak ada masalah pun. Sebab linzi kita, kopi kita cuma ada 100 mg sahaja kafein dalam tu. Dia kena ada kafein, tak ada kafein bukan kopi namanya. Kan? Yang kopi biasa tu satu paket, especially 3-in-1 tu 300 mg satu minum. Kalau minum banyak-banyak, apa jadi? Orang darah tinggi, pengsan. Dan saya dulu lah, saya dulu bercerita sangat sebelum dah dapat darah tinggi. Next cafe, hari-hari. Jadi, dapatlah bawa. Dapat dah kan? Dapat darah tinggi. Okay. Kita pun tahu lah masalahnya kita punya apa kita, keistimewaan kopi kita lah. Dengan gizi kita, boleh kuruskan badan. Tapi betul, kuruskan badan ni, ni testimoni anak saya. Perempuan ni, Natasha, dok nama dia. Sebelum dia kahwin, berat dia 98 ni agak. Berat lah. Marah. Nak kahwin ni lagi 3 bulan ni kak, 4 bulan. Macam mana pergi gym aku tengok kan main hari-hari. Tapi balik macam tu juga. Macam ni nak cakap dengan dia. Kau minum kopi apa ni? Marah saya minum kopi. Kalau saya kata okey, kakak tu betul tak? Dia pun macam saya juga, cikgu kan, pantang dicabar. Minum kopi yang 3-in-1 punya. Satu hari 3 paket. Kau tak boleh tak apa mama beli. Tapi gambar lah dia. Kau ada gambar dia bertunjuk. Turun berapa? Berapa bulan? 3 bulan ni? Turun daripada 98, turun masa nak kan 72 kan, 73 macam tu. Ni dia dah pregnant, naik pada badan. Tapi besar dulu, lebih besar pada ni. Ni testimoni kopi 3-in-1 yang terbaik lah. Saya ada unang dia husband dia sekarang ni. Terkejut. Weh, dulu pergi fitting baju kahwin besar. Last kali kena dia fit balik. Terkejut. Dia punya wedding planner pun kenapa kecil pula. Ya, itu sebenarnya. Ini testimoni yang terpakai di sekolah. Sebab dia kata kuruskan badan. Sikitlah kuruskan badan. Dia pergi sekolah pagi saya baca. Dia pemalas. Saya baca lah. Pagi-pagi kat minum. Alhamdulillah. Okay. Dan ini adalah antara produk kita yang terbagus ubat gigi. Masa cerita tadi lah, adik saya buka dia tu, saya apply dengan ini lah ubat gigi kita. Bagi yang baru, ubat gigi kita ni memanglah kita ada linzi. Bahannya kita ada miswak. Kita tahulah khasiat miswak dalam perubatan Islam. Kita ada garam buluk. Kita pun tahu khasiat garam buluk. Aloe vera, daun ni dan juga peppermint. Daun-daun ini adalah bahan-bahan asli. Kita tak guna asid. Ubat gigi yang biasa dekat luar tu, yang ada Florida. Kalau kata perkataan ni, kita ubat gigi yang kat luar tu, diorang tak banyak cetak yang diorang tak ada Florida. Tapi ubat gigi kita memang dicetak di belakang kotak tu, memang tak ada Florida. Ini memang saya tak kerja banyak. Tak apa, orang baru boleh ambil lagi ilmu baik-baik. Okey, ini adalah saya sedikit gambaran produk-produk di Syanggu. Kita ada model produk penjagaan selesa hinggalah penjagaan rumah. Produk kita semua bebas chemical. Bila bebas chemical itulah yang tak ada apa badan kita tak ada asid. Chemical itulah yang buat badan kita berasid. Okey, ini saya cerita sikit tentang Syanggu lah, kenapa dia menutup pasaran dia. Sebenarnya kita tak bersaing dengan orang-orang di luar. Bila kita bersaing dengan orang luar, biasalah kan. Kalau macam contoh, ada cerita apa, syarikat kopi lah kata. Kopi kita lah, kita cerita kopi kita. Kita bersaing, kita duduk dekat supermarket. Semua kan dia buka satu outlet dekat supermarket mana-mana. Situ adalah kopi-kopi lain. Saya rasa kita boleh shadow dia orang. Mestilah orang marah, kan? Kenapa pula? Jadi orang kata, tiba-tiba, kenapa kita bersaing dia orang? Jadi kita tak nak sakit hati siapa-siapa. Kita nak pasaran kita berjalan dengan orang kata dengan baik. Dan kita pun nak berkawan dengan ramai orang. Okey? Sesuai dengan siapa pun, dia boleh memilih model perniagaan tidak komersial untuk tidak mengiklankan. Kita pun tak iklan di mana-mana online. Yang mana sekarang saya baru je kawan saya bagikan. Saya dengan dalam mana tu tempat hari tu? Shopee. Dia kata, apa beza? Wah, saya nak
tenang kat dia. Bila saya cakap dalam tu kalau you minum boleh apa-apa jadi kat you tak ada insurans tau. Kopi kita ada insurans. Wah, kopi ada insurans. Yes, 1 juta. Kalau you nak tak ada insurans, belilah. Memanglah murah. Tapi kita ada insurans. You kena beli dekat office kita dan ada receipt. Apa-apa jadi dekat you, doktor claim kata okey, penyakit you kerana ada bahan kita, tunjuk receipt. Kalau you beli dekat Shopee, nak tunjuk receipt apa? Receipt Shopee je kan? You pergilah pandai-pandai lah you masuk hospital. Kan? Sebab tak ada apa you boleh bantu. Okey? Hanya melalui pasangan sebagai tahap program dalam bentuk networking dan memupuk pemimpin usahawan. Kita bukan menjual kopi kita, bahan kita cuma kongsi. Janganlah jual, jadi yang lain menjual. Kesian sahabat kita. Nak kena maintain, nak kena apa? Kan? Showhome mempunyai pelan pemasaran terbaik yang tidak berubah 38 tahun. Memang tak pernah berubah. Sejak ada sistem perusahaan terbaik untuk menyokong network anda untuk menjaga masa depan ahli dengan generasi seterusnya. Sebab program kita, plan pemasaran kita akan dinikmati oleh generasi kita sampai ke anak-anak cucu kita. Walaupun kita dah tak ada nanti. Itu specialnya network apa plan pemasaran di Showhome. Secerita macam inilah. Kalau nak tahu lebih lanjut sebabnya, nak kalau tahu lebih lanjut macam saya kata tadi, jumpalah sahabat-sahabat kita atau upline kita. Okay? Showhome punya iklan, okay, saya dah kata, dan jangan bertahan sehingga sampai abad dah saya kata tadi. Okay, ini yang terbaru kopi kita tadi. Kita dah ada launch kita sekali di office kita dan Seri Damansara. Bersama specialnya kita punya CEO kita Mr. Ku, dia pun pilih pemasak, fikir macam mana kita nak mencari usahawan-usahawan kan untuk bersama kita. Memang coffee launch kita terbesar dan paling mewah di Malaysia. Datanglah coffee launch kita di Seri Damansara dan akan dibuka di Penang pada 24 dan di Johor 23 hari bulan. Okay? Okey. Dah Taiwan dah pernah ada lah. Dari Taiwan, Thailand, Medan, Surabaya, Johor Bahru dan juga Penang. Nasi dia akan buka pada 24 bulan lagi lah. Okey, kota baru kita ada. Kita juga ada Rak Coffee. Rak Coffee kita ada. Tahu kan, semua pun dah biasa. Kita selain daripada launch, kita ada Rak Coffee juga. Okey. Okey, revolusi kawasan sedang meningkat. Ini maksudnya apa? Masa revolusi bermakna kata perkara baru tengah ditingkatkan sekarang. Macam saya kata tadi lah, kita ada launch kita dan juga coffee truck. Ini adalah perkara baru yang memang tak ada di syarikat MLM lain. Ini untuk membantu kita untuk mencari, mengembangkan usahawan kita. Okey, mencipta yang utama melalui kesedaran simplicity. Senang saja, dia senang. Minum kopi, cari kawan. Minum kopi, cari kawan. Sekejap lagi saya akan share plan dia macam mana secara ringkas ya. Kami mencabar kegagalan kerana kegagalan bukan pilihan kita. Bila masuk di Showhome ni, awak takkan gagal kalau awak betul-betul ikut plan kita. Faham kita punya produk. Tak akan gagal. Percayalah, sebab dekat sini orang yang ada guys, contoh macam Diamond, Go Diamond Hospital kita berapa tahun, 30 sama naik dengan syarikat 38 tahun. Macam mana dia boleh bertahan dekat Showhome? Kerana produk kita adalah produk yang terbaik, linzi kita adalah linzi yang terbaik. Dan juga ramai lagi. Okay? Hidup adalah tempat kerja. Hidup kita biasa ni lah, kita duduk macam ni pun tempat kerja. Malam ni pun kita bekerja. Kita dengar, ambil maklumat, kita bekerja. Tak mana kita duduk pun kita bekerja. Jangan kata dah duduk kan tidur pun main handphone pun bekerja. Kadang orang call nak WhatsApp tu bekerja juga. Kan? Right? Kehadiran anda adalah sikap profesional anda. Bila kita datang dengan Showhome, menunjukkan sikap profesional kita. Kita datang dengan satu impian, kita nak berjaya, kita nak kesihatan, kita nak hidup kita berjaya dan kita nak kaya raya. Sebab tu saya cukup tekankan kepada downline saya, PR tu penting, personality tu penting. Janganlah kau datang pakai slipper dengan tudung tak betul harap. Bila kau jumpa usahawan kata apa dia ni? Saya kata kau pakai ikutlah personality macam saya. Saya rasa smart. Kan? Kalau tak make up, boleh pintu sikit perempuan tu bagi nampak lawa sikit kan. Kita nak cerita tentang kesihatan. Awak tu sendiri selekeh. Itu memang saya tekan.
Saya dulu. Terasa. Betul, kita nak present diri kita. Macam malam ni, kita punya Diamond Nazri, handsome. Tengok bekuk. Handsome. Sebab kita ni betul. Kan? Tengok, saya pun bekuk. Panas sekarang ni bekuk kan? Ya, personality kita memang ni sebab kita berkaitan dengan kesihatan. Bila kita nak cari usahawan, kalau kita cerita dia akan tengok kita, wah, smart. Yes. Itu katanya, bila kita datang, personality kita tu orang akan tengok dulu. Dan juga kita punya PR. Kau pergi dengan muka basah kau, kan? Dengan tubuh selekit kau. Salah tu lagi, Assalamualaikum. Kan? Saya pun tak tahu dah start macam mana. Dah start prospek orang tu macam mana. Kau datanglah dengan senyuman. Kau pun walaupun kau minta friendly, tunjuklah friendly kan. Itu penting. Okay? Ada diperlukan adalah perkongsian saya kata tadi. Kemudian datanglah kehidupan yang kita semua boleh menikmati. Saya kata tadi. Plan Coffee CO 111 ni lah yang boleh membantu untuk kita mencari lebih usahawan. Plan 11 Coffee lah. Ini adalah plan kita yang kita buat. Minum 1 kotak kopi setiap bulan. Seorang ahli beli 1 kotak kopi sebulan. Kemudian perkenalkan 1 rakan setiap bulan. Dia minum 1 kotak. Kenalkan kat kawan 1 kotak. So kawan beli. Teruskan untuk 1 tahun. Anggaran pendapatan boleh menjejak sehingga RM13,000. Ini tak mustahil lah. Kalau kata seorang beli kopi, kan? Kalau seorang beli kopi sebulan, setahun jadi berapa? Sebulan 1. Setahun jadi berapa kotak kopi? 12 bulan kan? Ada 12 kotak kan? Ada 12 bulan kan? Jadi suruh kawan anda pembeli yang sama, duplicate yang sama, senang je. Kopi, kalau nak beli yang lain tu mungkin mahal sikit lah. Kita kenakan kopi je lah. Kopi RM45, murah sangat kan? Senang, pakai plan ni je. Beli, dia minum sebeli, dia suruh kawan dia beli, kawan pun beli lagi 1 kotak. Okay? Macam mana dia boleh percaya? Ini adalah kita punya plan. Saya tunjuk sikit saja, saya tak akan mendalam. Pergerakan kita kombinasi 3x7. 3x7 ni bermakna ada sini. Cari 3 dulu. Lepas tu pergi mendalam. Faham kan? Network ni semua orang tahulah. Jadi bermula dengan 3x7 bertiga. Awak 1, awak 3, cari rakan. Saya kata tadi, kalau ada awak 3 orang. Ini plan yang paling mudah lah. Cari lagi mendalam. Mendalam tu mana kata orang tu pun tolong dia cari sampai mendalam. Okey, ini adalah macam saya kata tadi lah. Beli tadi saya kata kenapa 1 kotak. Ini 4 kotak. 4 kotak ni bukan untuk apa? Contoh, awak beli 1, kemudian kawan awak, kan? Kalau dia kata, mana kopi? Kan? Takkan kita nak awak beli nak kopi? Okey, biar baik. Orang tu mula minat dah tak jadi dah. Padahal mana sering masalah mak jauh. Saya tak ada kenderaan, saya tak ada formula lah sana keluar. Awak sebagainya, awak belilah, awak usahawan, beli standby. Esok dia lihat kaca, orang tu beli, dia balilah balik kat awak ni, dia kurang sangat. Kan? Pergerakan, okey. 4 kotak bermula 3, pergerakan 1 kotak untuk diri dan 3 untuk 3 rakan baru. Saya kata tadi lah. Okey, boleh hari ni program penghantaran percuma. Okey, tak apa. Untuk memastikan penyelesaian sebab contoh macam dekat luar, contoh kita Seremban, kawan kita dekat Johor kata penghantaran adalah percuma untuk dia. Okey. Untuk memastikan penerimaan kelas 1 kita ada set. Okey, pertama saya kata tadi, awak kat atas ni kan cari 3, dia pun cari 3. Okey. Lengkapkan 4 set ni, pendapatan awak sebulan dah boleh mendapat RM1,000 lebih. Lengkapkan ini je. 1 kotak kopi je. Okey. Okey, saya terang sebentar lah. Okey, sorry. Okey, duplicate, sorry. Okey, yang ni sama juga. Buat lagi 4 set. Pendapatan awak boleh mencapai RM100,000. Ni dah pangkat dah. Gold diamond dah. Dah sama dengan penghasilan kita dah. Saya kenakan ni dia macam ni. Senyum manis dekat belakang tu. Okey, senang tak? Mudah kan? Plan kita memang sangat senang. Sekarang ni kita memang tujuan kita Mr. CEO kita dia memang nak cari usahawan. Macam di NGO saya pun saya tengah menjalankan program usahawan dan kesihatan. Kita nak orang percaya. Kita tak nak mengharapkan dengan bantuan-bantuan yang ada. Kesian kau. Duk tunggu bantuan sampai
Kan saya nak katalah saya ni NGO dah lama, kesian tau tengok orang datang minta bantuan, susu anak tak ada, sampai nak taksi ni dulu bas pun minta duit kat kita, minta jabat kita, minta duit mamam bas. Kesian tak kesian? Kesian kan? Jadi Mr. Ku kita ni, CEO kita ni memang punya hati yang baik sangat. Habis tak boleh, okey produk mahal tak apa. Dia fikir juga macam mana nak jadi usahawan yang mudah. Inilah plan kopi kita. Plan satu. Awak satu, beli kawan, beli cari 3 orang, tu dia beli kawan satu. Mudah kan? Okey? Ini kira-kira ini plan yang mudah lah. Macam generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, 5. Inilah. Orang kata kalau generasi pertama pun, kalau yang lain tak aktif, lain satu pun, dia ada hadiah pendapatan dia. Okey. Ini kalau tengok, okey, keuntungan dia macam ni orang kata senang sangatlah kalau kita ada grup kita daripada AK. Kalau dia buat generasi dia 15, dia ada 7,000, generasi kedua ada 4,000, so total semua 13,000. Kalau kita punya PV ya, satu kotak kopi pun dah kita ada 28 PV. Dia nak menikmati bonus dia kena ada 400 PV baru dia ada. Macam kita kalau punya 7,000 ada 20%, 4,000 okey, dia ada berapa persen? 6%. Terusnya macam tu lah. Dan kita juga ada bonus giling. Bila dah ini pertama kita ada bus manager bawah kita menikmati inilah bonus-bonusnya 60%, kita ada 3 4% dan seterusnya lah. Okey. Ini yang kita ni juga lah, sama juga yang saya cerita tadi. Kita ada jumlah ni 13,000 PV. Dia dah ada bus manager. 13,000 tu dah naik bus manager lah satu tahap. Satu tahap tu, dan dia ada juga di bawah-bawah dia. Pendapatan sebulan dia pun dah boleh dapat 1,000 lebih. Dan ini yang paling mudah. Ya, dia pun dah marah dah. Satu jalan. Okey, ini yang saya kata plan satu-satu, minum kopi jadi ahli. Minum kopi jadi ahli. Maksudnya kan jadi ahli. Kalau jadi ahli rugi, dia rugi, awak rugi. Kalau boleh sebab ahli free je, tak payah pun. Kadang-kadang tapi orang sekarang memanglah kita tak pilih lah, dia takut nak bagi dia. IC je dia, mula select. Oh IC tak boleh lah. Kan? Tapi dia tengah lah, kadang awak nak jadi usahawan. Kalau tak bagi IC, besok kalau bank duit nak banking, tak kenal awak, nak banking duit tu tak sama. Kan? Macam mana tenang lah. Sebab tu kita kena, untuk mencari usahawan kita kena, macam saya cakap tadi, kita ada ilmu. Kita kena datanglah kelas, penerangan daripada upline. Itu penting. Jangan pandai-pandai buat sendiri. Buat sendiri seorang tak berjaya. Kita kena buat dengan kawan. Masa sekarang hari ni, kita ni jenis yang tak berkawan. Esok cari kawan. Kita duduk kat dunia ni, mati pun nak kawan angkat jenazah kita masuk kubur. Kan? Takkan kita nak boleh macam kata suami saya, dia marah kat saya. Tak apalah esok saya mati, saya mandi sendiri. Dia marah kat saya. Tak boleh. Awak sampai mati pun dalam kubur, tuan-tuan nak doa. Sahabat-sahabat doa, anak-anak doa semua. Kita hidup memerlukan kawan. Kan? Lagi kita hidup ni, nak usahawan, nak kawan-kawan. Usahawan, kawan. Kan? Okey, macam ni yang kita boleh lagi lah. Macam saya kata tadi, kita perlu mencapai sampai tahap vice manager pun kita rasa bonus kita. Kan? Untuk mencapai tahap vice manager 12,000 bukan susah pun. Sebab kopi saja satu kotak 28%. Sudah kemudian kalau kata 20 satu bulan berapa? Kalkulate lah. Sorry matematik tak pandai. Kan nak kira sampai 28 kali lah awak dari umur kan. Okey, bonus capital kita macam ni maksud saya kata tadi lah. Sorry. Ini dah jauh dah. Vice manager 28%. Bila awak dah dapat 13,000 PV, awak ada 28%. Awak enjoy 28%. Dah ada 3, bila 3 group yang 13%, awak dah naik senior vice manager. Dan seterusnya sampai ke gold diamond. Bila dah gold diamond, pendatang awak dah 100,000 lebih. Kita ni, okey, tahap 20,000 pun dah senyum lebar lah. Kan? Dah macam-macam dah nak buat. 20,000 pendapatan jalan 10,000 cukup lah. Wah, daripada kita berperonton. Dah mengajar dah, beli kereta apa, Honda lepas tu 10,000 je pendapatan. Ini kan pula kos 100,000 apa nak buat? Tanya dia dia makan sini, apa dia buat dengan duit 100,000? Macam-macam set dia beli. Kan? 100,000, apa you nak buat? Sebab 100,000 tu daripada kita akan generasi sampai anak cucu kita. Kita tak susah lah anak cucu kita dah tak tahu besar. Kalau kita mati pun pejam mata lah, hutang habis semua.
Kita penting hutangnya. Okey, ini sama juga lah macam cerita tadi lah. Saya tak payah nak cerita banyak tentang ni. Boleh cerita, boleh berjumpa sampai pendapatan kita. Kalau kita ada pasti sampai set, kita boleh dapat pada batas 100,000 lebih. Okey, ini adalah plan yang kata yang simple. Kalau kata yang tak berjalan pun, yang ketiga tu jalan 7, mendalam 7 pun dia dah enjoy. Bonus dia RM25,000. Itu buat bodoh-bodoh pun kata. Kan? Kata aktif. Yang aktif yang ketiga tu je. Dia mendalam. Ini 7 pun dah ada. Bonus kita RM25,000. Okey lah kan? RM25,000. Tanya lah. Kita dah pergi haji, jangan pergi haji banyak kali. Umrah tak apa. Tanya orang lain. Baru dapat. Kan? Okey. Lega saya. Pasport kegemilangan. Pasport kegemilangan ni bukan kejayaan. Bila kita berjaya ni bilang lah. Dalam pasport ni kita ada, bukan semua adalah panduan kita lah. Panduan kita macam mana kita nak berdepan dengan prospek. Dia akan bagi semangat kita lah. Kita tulis apa niat impian kita dalam buku ni. Dan juga dalam buku ni ada perkongsian daripada CEO kita. So dia bagi panduan, dia bagi ni lah macam mana kita nak berjaya. Dan ini adalah segala-galanya. Buku ni murah je, RM35 saja. Boleh beli untuk panduan kita. Hari-hari tengoklah. Kita ni, kalau kita nak buat apa-apa, kita kena cantik. Kan? Satu hari kita pergi pasar pun kena cantik. Hari ni nak beli sayur, hari ni nak beli ikan, hari ni nak beli apa, sama juga lah. Kalau kita nak jaya, kita kena ada kita punya target kita sendiri. Kita nak buat apa satu hari tu. Okey, satu hari ni saya nak jumpa 3 orang prospek. Kan? Pergilah cari. Masuk dalam buku ni. Jadi bila anda betul-betul boleh menguasai pasport ni, anda adalah seorang berjaya. Kan? Kalau kata nak tanya soalan, ini adalah slide saya yang terakhir. Lega, alhamdulillah, saya rasa saya dah kongsikan pada sahabat-sahabat semua. Jadi kalau kata orang baru nak tahu lebih lanjut tentang Syonggo, yang saya kata tadi, bolehlah jumpa sahabat-sahabat anda Pak Amanda, dan juga saya pun saya boleh kongsi. Jadi, saya ucapkan terima kasih. Lega saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk kerana menyampaikan satu penyampaian atau persembahan yang sangat padat, sangat hebat dan juga sangat mendalam. Jadi bagi kawan-kawan yang sempat merakam, bersyukurlah nanti balik boleh revision sebab banyak mesej yang dapat disampaikan oleh Datuk. Jadi mesejnya, Syonggo bukan satu perniagaan yang jual obat gigi, Syonggo bukan satu perniagaan yang jual CEO kopi atau lingsi. Syonggo adalah satu peluang untuk mencipta usahawan kesehatan. Ini mesej yang nak disampaikan. Jadi bagi kawan baru, jadilah apply anda untuk mengetahui dengan lebih mendalam. Jadi masa kita sampailah saat yang paling hebat sekali ya. Dan walaupun masa tak banyak, tapi saya masih nak lengkapkan biodata ini ya. Okey. Jadi masuk sesi yang ketiga, sampailah saatlah yang bagi saya lah saat yang paling istimewa. Sebab pada malam ini kami sangat bersyukur kerana dapat memperkenalkan seorang penceramah jemputan yang sangat istimewa. Seorang pemimpin generasi yang kedua, Syonggo, yang mencerminkan atau menyampaikan kekuatan, kestabilan dan juga potensi jangka panjang peluang perniagaan Syonggo. Ini yang nak disampaikan oleh penceramah kita. Beliau merupakan anak kepada salah seorang pemimpin perintisan, pioneer Bumi Putra Syonggo yang sangat berjaya dan sangat dihormati oleh kita. Sebenarnya Namin Dauriza dan juga yang Nolafuddin. Dan di mana pencapaian ibu bapanya telah menjadi inspirasi kepada ramai orang selama ini. Dan kehadiran beliau nanti pada malam ini juga menjadi bukti yang nyata bahawa Syonggo
bukan sekadar perniagaan jangka pendek, tetapi sebuah perniagaan MLM yang stable, mantan, dan boleh diwarisi dari satu generasi ke generasi yang seterusnya, seperti yang dinyatakan oleh Datuk tadi. So beliau umur baru 46 tahun. Sertai Songo, betul kan 46? Sertai Songo pada tahun 1999. Okey, pernah berkhidmat di IT selama 19 tahun. Okay. Dan pada tahun 2017 beliau membuat keputusan untuk sertai Songo sepenuh masa, bersama isteri yang tersayang. Dan beliau berjaya mencapai pangkat diamond pada tahun 2020 semasa kita semua menghadapi PKP COVID. Ini sesuatu keajaban. Nanti kita tunggu macam mana Songo dapat membantu mencipta kejayaan pada ketika semua perniagaan atau usahawan yang lain merosot. Jadi dengan itu mari kita memberi tepukan yang paling gemuruh untuk menjemput ketandangan diamond speaker kita Muhammad Nazrin bin Norahuddin. Dipersilakan. Okey, terima kasih kesertaan. Alhamdulillah, nama saya Muhammad Nazri bin Norahuddin. Seperti yang diperkenalkan oleh peserta lah, saya telah lama berkecimpung dalam perniagaan Chong Ho. Sebelum kita mulakan, saya sangat bersyukur dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Kenalan daripada peserta tu buat saya punya lutut menggigil lah. Jadi dia puji-puji tu melambung-lambung sangat, jangan macam tu. Saya biasa je. Kita sebagai orang Chong Ho ni nak kata berjaya tu sangat subjektif. Jadi kelebihan yang ada pada saya hanyalah saya ni dilahirkan dalam keluarga Chong Ho. Jadi daripada situ saya mengambil inspirasi. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir dan saya minta kalau ada sedikit mengambil masa sebab masa pun agak terhad saya minta sedikit masa lah kalau ada lajak sikit tak mengapa Okey, boleh Okey. Alhamdulillah, saya nak bagi tahu pengalaman. Saya join Chong Ho pada tahun 1999. Maknanya umur saya pada masa tu 19 tahun. Jadi pada masa tu kita memang walaupun pendedahan Chong Ho, saya kenal Chong Ho pada umur saya 13 tahun. Maknanya saya tingkatan 1. Masa tu nak beritahu saya duduk negeri 9. Orang sini lahir kat Hospital ni Tuan Jaafar ni asasnya. Jadi kami duduk di Sepang Petang dulu. Kemudian ceritanya adik saya kena asma yang teruk, diperkenalkan dengan Limzi. Bila Limzi tu dapat menyelesaikan masalah Chong Ho ni, Limzi ni dapat menyelesaikan masalah tu. Jadi mak saya mengambil keputusan yang sangat penting pada masa tu, iaitu dia pilih untuk bertukar karier. Daripada karier dia asalnya membuat insurans tu pada masa tu agak bagus, tapi ada masa tu tak ada takaful. Jadi ada isu sikit lah. Jadi Alhamdulillah mak saya buat satu keputusan yang saya sangat, kami anak beranak sangat bersyukur. Situlah permulaan kami. Jadi mak saya decide untuk buat full time dan berhijrah daripada duduk di Simpang Petang dulu, berhijrah ke Kuala Lumpur. Jadi bermulalah kehidupan kami yang boleh kata permulaan kami bagaimana kami kenal produk Chong Ho. Daripada situlah permulaan juga berubahnya hidup kami, bagaimana kami menangani masalah kesihatan dalam keluarga. Jadi nak kata kami ni betul-betul generasi kedua yang faham, yang tahu sebenarnya kesihatan ni adakah dia ni kepentingan kesihatan ni satu, lepas tu pemahaman kita tentang kesihatan. Sebab hari ni ramai kita tengok orang di luar sana, bukan nak tengok jauh-jauh lah, tengok ahli keluarga kita, saudara mara kita, adik-adik kita, berapa ramai ada masalah penyakit sekarang ni. Lebih lagi selepas tahun 2020 ramai yang terkesan kita dengar hari ni macam-macam kiri kanan kita orang sakit, turbo cancer lah, myocarditis, penyakit-penyakit yang benda-benda yang berlaku jarang kita dengar sebelum tahun 2020, sebelum pandemik berlaku. Dan hari ini kita dengar banyak benda-benda yang tiba-tiba umur 20-an, 30-an tiba-tiba collapse. Jadi kita nak tengok, takkan kita nak biar. Takkan kita nak biar semua orang di sekeliling kita menghadapi masalah dan kita ada produk yang sangat bagus seperti yang diceritakan di testimoni tadi dengan Datuk Syida bercerita panjang lebar. Adakah wajarkah kita biarkan mereka ni semua
berada dalam kegelapan. Ni tak tahu pun apa nak buat dengan masalah ni. Badan dah tahu ni tak berapa sihat, tapi bayangkan. Jadi kita nak tanya hari ni, bukanlah kita nak jadi mahir dalam semua hal. Sebab kita orang yang simple. Kita bukan pakar perubatan, betul tak? Kita nak tahu semua perkara tentang hepatitis, bagus untuk tahu. Tapi untuk orang yang biasa ni, adakah wajar kita nak tahu itu semua? Tak perlu. Bukan tak perlu, tapi sebenarnya kita nak supaya orang, yang penting kita punya target ataupun kita punya matlamat ialah supaya semua orang merasai produk. Once produk dah masuk dalam badan, dia akan bercerita secara automatiknya. Okay? Jadi kalau kita fikir balik, sesiapa sahaja pun boleh buat syukur. Jadi kita hari ini kita tanya dalam ahli keluarga kita, di dalam masyarakat kita, apakah yang berlaku di luar sana? Yang orang kata tu masalah-masalah harian yang kita hadapi. Kita dalam syukur ni kita selalu sebutkan wang masa kesihatan, itu yang kita selalu jajakan, betul tak? Wang masa kesihatan, wang masa kesihatan. Apa dia wang masa kesihatan ni? Sebenarnya kalau kita nak tengok, ialah satu work-life balance. Maknanya pekerjaan, kehidupan, apa tu, biar ada orang kata tu balance, ada keseimbangan. Bukan kita all in, day in, day out, maknanya kena bekerja, hidup untuk kerja, kerja untuk hidup. Jadi sekarang ni ada peluang dalam Syonghong yang kita boleh cuba explore. Siapa yang hari ni menghadapi masalah, tiap-tiap hari nak kena hadap jam? Siapa yang masih makan gaji bekerja? Masih lagi? Angkat tangan. Masih lagi. Oh, semua dah tak angkat tangan, maknanya anda tak ada masalah Okey, bukan nak kata macam tu. Tapi kalau bukan kita pun, kurang-kurangnya mungkin ahli keluarga kita ataupun saudara mara kita ataupun jiran-jiran kita, itu orang-orang yang kita perlu bantu. Kita tak akan boleh biarkan, especially kita lah, kita orang Malaysia ni, kita kena ada sikap sangat mengambil berat dengan orang bangsa kita sendiri ke ataupun kawan-kawan kita ke. Kita mesti ada rasa tu nak tolong, nak bantu. Jadi siapa lagi yang ada masalah, orang kata tu, jadi kewangan, nak membayar bil tu, bil ni, loan tu, loan ni, dah bayar, dapat gaji, tinggal dalam poket, dalam bank tinggal 200, 300 nak survive lagi sebulan. Paycheck to paycheck lah orang kata, daripada gaji ke gaji. Macam mana nak manage? Ramai orang yang susah kat luar, orang susah ada di luar sana yang perlu kita bantu. Dan juga kita cari masa pula lagi. Kerja dah sibuk, kadang-kadang 1 atau 2 kerja dah jadi normal lah sekarang ni. Perasan tak? Ada yang kerja siang, malam pergi buat Grab, jadi e-hailing ataupun b-hailing. Orang kata tu sampai dah bengkok-bengkok badan. Besok putar lagi. Banyak yang telah ni. Lepas tu apa lagi? Kesihatan semakin terjejas. Itu dah makin sihat, tak apa lagi tu. Tapi dia tahu ni kesihatan dah terjejas, tapi dia tak tahu apa nak buat. Akhirnya dia akan pergi klinik, dapatkan ubat untuk nak selesaikan, untuk legakan, keluarkan dia daripada masalah daripada masa tu. Demam kejap, makan ubat, sihat. Ingatkan ubat tu bagus. Sebenarnya ubat tu semua yang mematikan saraf kita supaya kita tak rasa dah sakit. Makan lagi berterusan. Akhirnya tiba-tiba satu hari kita akan juga dapat diberitakan anda sakit tu, sakit ni. Padahal benda tu badan dah bagi signal dah macam-macam. Kita buat tak tahu. Jadi, dan apa lagi? Melihat sekurang yang sekeliling diuji dengan masalah kesihatan tapi tak tahu apa nak buat macam mana. Ataupun kita dari segi masalah kewangan, kita nak buat sesuatu. Aku ni kerja makan gaji, tapi aku nak buat sesuatu, nak berniaga. Apa aku nak buat? Apa pilihan yang ada? Rasa kadang-kadang kalau typical punya perniagaan, apa kita buat? Kita akan pegang modal kan untuk nak berniaga. Simple punya perniagaan pun, nak berniaga buka gerai pun nak kena beli apa? Nak kena beli kemahnya, mejanya, alat modal hangusnya, macam-macam lagi. Jadi tak banyak peluang yang ada betul-betul orang kata tu yang genuine punya peluang kat luar. Boleh buat, tapi kalau nak buat pun kena fikir berapa lama dia boleh tahan nak buat. Betul tak? Jadi kita sekarang ni, kita alhamdulillah berada di sini, maknanya kita dah, orang kata tu, kita ni insan-insan terpilih yang dihidangkan dengan peluang Syonghong ni. Jadi jangan anggap ini just another MLM. Jangan anggap ini just another product. This is Syonghong. Syonghong dah 38 tahun. 1988 saya dah jahul. Maknanya sampailah sekarang ni dah 46, maknanya berapa lama? 38 tahun Syonghong di Malaysia. Berapa banyak company IT, company teknologi yang hari ini dah tak ada? Berapa banyak? Tapi Syonghong masih bertahan. Adakah Syonghong sampai macam company-company macam Nokia, macam Motorola? Tak pernah kan? Jarang dengar kan? Macam mana boleh bertahan?
company sehebat, orang kata macam segah macam Motorola, Nokia satu masa dahulu pun hari ini dah tak ada. Tapi bagaimana Xiong Ho boleh ada? Apakah rahsia? Semua kena tanya balik diri sendiri, apa kekuatan Xiong Ho ni? Orang yang dah lama dalam Xiong Ho dia faham dah. Tapi kalau orang-orang baru dia nak tahu kan apa kekuatan Xiong Ho ni? Tiga lah pertama. Namanya produk, itu nombor satu. Nombor dua, sistem dan juga syarikat lah. Marketing plan. Ini semua bergabung tiga ni, betul caranya maka kita dapat Xiong Ho. Hingga boleh bertahan hingga hari ini. Kalau company ataupun produk ataupun sistem kita tak berjaya ataupun tidak berkesan, takkan boleh bertahan selama 38 tahun. Macam ibu saya join 91 jadi Diamond 95, saya join 99. Ada ramai lagi yang join lebih awal lagi. Ramai. Jadi orang dah tahu Xiong Ho ni. Kalau yang tahu-tahulah orang kata kan, YTJT. Siapa yang kenal Xiong Ho, dia akan tahu nilai dia. Dan mereka tak akan abaikan nilai Xiong Ho ni. Jadi begitu dah juga kami. Saya nampak nilai itu daripada saya kecil lagi. Daripada saya tingkatan 1 lah boleh kata. Hingga hari ini saya nampak. Jadi itulah yang membuatkan saya dan isteri buat Xiong Ho ni secara serius. Okey, apa lagi? Apa lagi masalah bagi kita tengok hari ini? Ramai silent orang kat luar ni tengah silent. Menderita dalam diam. Masalah sama ada menderita dari segi kewangan ataupun penyakit. Tapi orang kita ni suka simpan, tak nak tunjuk. Jadi mereka akan cuba untuk bertahan dulu. Sehinggalah, tapi macam Datuk Syida beritahu, ramai yang sangat-sangat susah sekarang ni. Hatta nak naik bas pun tak ada belanja kan. Ramai sangatnya. Jadi mereka ni takkan kita nak tolong bagi duit semata-mata. Hidangkan mereka peluang ni. Kita yang ada tanggungjawab, kita yang ada peluang, ada posisi tertentu dalam masyarakat, gunakan untuk tunjukkan kita peluang macam mana nak dalam Xiong Ho. Sebab Xiong Ho ni nombor satu yang paling hebat bagi saya lah. Dalam hari ni orang tak nampak. Dia tak perlu modal. Kita punya Mr. Ku dah bagi tahu, this is antara business yang zero risk, tidak ada risiko. Kalau you masuk pun, you kalau gagal pun, you tak rugi apa-apa. Kalau bukan gagal lah, orang tak berjaya lah. Tak berjaya lah, apa yang minat tu nak dapat dalam shop tu tak dapat. You takkan habis modal, takkan hangus modal, tak pernah hangus modal. Yang ada cuma modal kita yang sentiasa ada ialah apa? Masa, kesihatan, tenaga. Itu kita sendiri. Tapi dari segi duit, Xiong Ho tak perlukan itu semua. Kelayakan tak perlu itu semua. Jadi so ramai di kalangan kita yang stuck tak tahu apa nak buat. Jadi kita ada Xiong Ho, kita jangan gunakan sebaik-baiknya. Dan apa nama ni, maaf saya kena tulis nota juga sebab memang kadang-kadang tu dia lupa, jadi saya kena ingatkan balik. Okey, kadang-kadang tu kita mana yang makan gaji ataupun apa nak cuba perniagaan. Cuba perniagaan macam-macam. Cuba ni kadang-kadang dah bagus dah, produk pula tak bagus. Kita dah cerita macam-macam, sekali kita orang cuba produk ni tak dapat kesan yang apa yang dia nak, akhirnya give up. Ataupun pergi dekat company lain, produk bagus, company pula tukar marketing plan. Dah jual sampai berpuluh-ribu untuk company. Oh ni bila kita perform je, kita buat prestasi yang bagus je, syarikat tengok ini boleh buat duit ni. Dia tukar marketing plan. Ini berlaku kan? Ramai yang kita dah tengok, orang kata tangan dah terbakar. Jadi dah cuba macam-macam, kecewa. So kita tak nak tu. Kita nak bagi yang genuine punya ataupun peluang perniagaan yang betul-betul boleh membantu kita long term. Okay? Dan kita kena ada satu persoalan dalam kepala kita ni, kita nak berniaga ni, kita kena tanya, ada tak kita perniagaan yang boleh kita mulakan dengan minimum modal? Ataupun lagi produk yang sangat berkesan, selamat, relevan sepanjang zaman dan diperlukan oleh semua orang. Kita kena tanya tu. Kita boleh buat, kita hari ni nak berniaga simple, tak nak pergi jauh, kita katalah berniaga burger lah. Saya suka perniagaan berniaga burger ni sebab simple sangat lah kan. Apa kita nak buat? Okey, kita boleh berniaga burger, kita boleh bagi orang makan, kita boleh bagi orang kenyang, kita boleh bagi orang buat resepi yang tersedap. Tapi kalau orang fikir yang jauh, jangan fikir bagi orang makan burger ni memang dia kenyang, memang sedap, tapi adakah bermanfaat untuk badan dia? Apakah yang masuk dalam badan dia tu? Itu semua nitrate, apa semua daging-daging proses. Lepas tu sos-sos yang banyak perisa, yang banyak garam, yang banyak apa semua.
Kalau orang yang faham, dia akan fikir, nanti aku buat peniaga memanglah aku lepas lah. Tapi kalau benda tu boleh membuatkan orang lain jatuh sakit, tidakkah itu benda yang tak berapa baik? Kan? Jadi kalau ada peluang yang lebih baik, nak tak kita buat? Nak tak? Yang sangat mulia, yang sangat boleh membantu orang mendapatkan balik kesihatan, nak tak kita buat? Kita mesti nak. Orang yang akal dia waras, dia mesti nak. Orang yang hati baik mesti nak. Betul tak? Setuju Okey, apa lagi? Bermanfaat dari segala sudut. Tiada had pendapatan. Kalau kita bekerja makan gaji ataupun dalam mana carta company ataupun syarikat, dia biasanya setiap position tu dah ada kuota. Betul tak? Berapa orang staff, berapa orang manager, berapa orang supervisor, berapa orang yang department tu, department ni, terhad tempat. Dalam Johor ni tak ada. Anda masuk, anda hari ni jadi distributor, lagi 6 bulan anda nak jadi diamond pun tak ada masalah. So bayangkan banyak peluang yang kita boleh banyak tak ada istilah kalau orang tu ada kelayakan tertentu pun. Tak perlu kelayakan tertentu pun. Yang nak ialah semangat dan keinginan yang tinggi sahaja. Itu sahaja. Okey, apa lagi? Terbukti dari segi ketahanan dan prestasi. Kalau kita nak buat satu perniagaan, kita kena fikir juga apakah perniagaan yang boleh kita buat prestasinya terbukti dan juga ketahanan dia tu. Kita dah terbukti dah 28 tahun. Yang kalau kita katalah aku nak buat shop, kalau orang datang kepada anda cuba nak bagi satu peluang perniagaan yang baru, kita akan fikirkan, you punya company ni sudah berapa lama? Mesti kita akan tanya. Sebab apa? Kita tak nak buang masa join company baru, lepas tu kita dapat nombor pangkal kosong ataupun pangkal satu lah. Early bird, orang kata tu yang paling awal join. Bila nanti tak sampai setahun 2 tahun, produk mungkin boleh jalan dulu sementara. Batch pertama, batch kedua je. Batch ketiga dia tak invest balik lah. Maknanya company tu pun hilang. Buat company baru. So kita akan tanya, kalau orang nak offer kita peluang buat bisnes ni, kita akan tanya berapa lama dah company you? Kita nak join apa bisnes tu, kita tanya berapa lama dah company you? Itu menunjukkan ketahanan dia ataupun kehebatan satu syarikat. Kalau dia boleh bertahan sangat lama. Kalau orang ajak sebab kita ni mesti ada ilmu. Nak pilih perniagaan, pilih seperti macam nak pilih bini lah, orang kata isteri. Sebab kita akan bersama dengan dia sampai bila-bila. Kalau kita buat pertimbangan yang ala kadar je, tangkap muat je, cantik je, tak lah. Itu yang akan digambarkan dulu. Cantik. Nanti bila dah ni semua, keluarlah semua yang sebenar. Itu jam makan ni. Dan dia boleh kan. Jadi tak, kita kena fikir itu semua. Pemilihan kita tu. Okey. Dalam masa yang sama juga, kita bisnes tu mestilah yang mudah dijalankan dan juga ada potensi untuk menjana passive income. Passive income ni apa? Passive income ni ialah bila kita dah buat sesuatu pekerjaan ataupun kita menjalankan perusahaan perniagaan tu, income yang dihasilkan tu boleh berjalan secara sendirinya tanpa perlu kita berada di situ. Kalau saya berniaga burger tadi, apa berlaku? Saya kena tiap-tiap hari berada di situ. Hujan atau panas, orang ada atau tak ada, musim apa pun, saya kena berada di situ. Kalau tak ada hari tu, tak ada income. Jadi itu active income. Kalau kerja makan gaji pun, saya kena datang setiap hari. Kalau tak datang, kena tunjuk surat MC. Jadi active income. Kita nak passive income. Passive income ni mana? Macam kita contoh simple macam kata ni lah, ada macam royalty lah. Orang buat karya ataupun satu album, buat satu album, sekali album tu, selagi album tu dijual, selagi tu dia dapat royalty, passive income. Dia menyanyi rekod dia sekali je, ulang cetak ataupun buku, ulang cetak, ada income dia. Tapi saya bukan nak suruh anda jadi penyanyi ataupun jadi penerbit buku ke ataupun apa, tak ada. Ada peluang yang lebih baik, iaitu Johor ni. Dan apa lagi peluang kita kalau kita nak buat bisnes, kita nak cari sesuatu yang tidak perlu persaingan. Dalam hal ni, orang kata apa lagi produk kat luar yang boleh bantu dari segi ni. Orang akan mengenalkan macam-macam produk-produk orang kita lah, macam-macam pun. Kita tak nafikan, tapi dalam masa yang sama, kalau kita dah ada kefahaman, sedikit kefahaman, kita tahu setiap produk tu mesti ada R&D, betul tak? Adakah hanya dengan kata formula-formula ni, kita ada 15 herba dalam satu, 10 herba dalam satu, adakah itu semua menjamin bahawa ia berkesan? Tak, belum tentu.
Kadang-kadang dia sama dia bergaduh. Akhirnya satu tolak satu jadi kosong balik. Maknanya apa? Bukannya formula dia semudah tu. Bila dia bergabung, tak semestinya semudah tu. Kita akan dapat 15 manfaat, tentang negatif lagi. So kita kena ada some basic. Apa ni, bukan sekadar kita mudah-mudah terima. Kena ada R&D ya. Okey, kemudian apa lagi? Tiada kos operasi, tiada risiko, tiada modal hangus, tidak terkesan dengan cuaca, dengan trend ataupun dengan birokrasi. Maknanya kita Johor ni, kita boleh survive selama 38 tahun sebab benda-benda macam ni. Kita lay low profile. Macam tadi Datuk Syeda ada beritahu, kita tak iklan. Betul tak? Padahal macam mana boleh bertahan selama 38 tahun tanpa iklan? Apa power dia kat Johor? Because product, word of mouth. Gerakan perkongsian dari mulut ke mulut. Itu dulu. Tapi sekarang kita ada media sosial, kita ada macam-macam. Jadi kelebihan-kelebihan ada dalam Johor ni, kita sekali dengar bunyi macam too good to be true. Bunyi macam scam pun ada. Jadi memang tak hairan lah. Hari ni orang ramai yang bila sebut pasal Johor ni, kita MLM je terus pangkah awal-awal. Ramai sangat yang pangkah awal-awal. Lagi-lagi Gen Z, Gen Y ke Gen Z lah. Sebab apa? Dia orang ni nak cepat. Dia tahu MLM ni, kita memang faham MLM ni bukannya skim cepat kaya kan. Dia adalah genuine business. Kalau orang faham. At the lowest level ni, apakah dia business Johor ni? Nanti saya akan ceritakan. Okey, apa lagi? Boleh bertahan daripada 1988 hingga detik ini. Jadi orang yang pernah makan produk dalam Johor ni, pernah makan Lingzi kita ni, dia akan tahu apakah nilai Lingzi. Betul tak? Ramai orang lama-lama dekat sini. Saya tengok macam Abang Zaidi saya kenal dulu dah daripada zaman 97, 96, 97 sampailah ni masih lagi berada di sini. Adalah dia punya lapse time. Tapi dalam diam tu masih lagi percaya bahawa memang Lingzi adalah yang terbaik. Jadi jangan buang masa mencari-cari, meraba-raba produk-produk yang lain ke pasaran. Kita tak tahu, tapi yang kami yakin memang Lingzi Johor adalah yang terbaik. Itu kita kena akui. Ya. Okey. So ramai yang dapat mengecapi lah daripada 1988 hinggalah kini, dah 2026. Ramai tak yang dapat wang masa kesihatan? Ramai. Mereka yang betul-betul buat, yang faham nilai dia, yang telah melalui jalan dia, dia akan dapat. Jadi bukan setakat benda ni saja dia dapat lebih ni. Nilai-nilai yang tambahan ni tak perlu nak perlu tak, terlalu banyak lah bagi saya sendiri pun. Banyak sangat. Nanti saya akan, kalau ada masa saya akan ceritakan. Jadi bagaimana konsep Johor ni? Orang yang pertama kali Johor ni macam mana sebenarnya? Apa dia punya, macam mana nak menjalankan produk bisnes Johor ni? Sebenarnya Johor ni tak semudah, tak sesusah mana. Konsep dia simple je, back to basic. Back to basic tu nak kata macam mana? Okey, hari ni siapa yang datang, siapa yang mengenalkan Johor ni kepada anda? Upline anda kan? Jadi macam mana dia buka cerita kepada anda? Ingat tak balik pertemuan pertama? Kalau tadi Datin ingat lagi, maksudnya dia datang ke office kan? Robert kenalkan, Robert kenalkan, dia ingat. Bermula macam tu lah juga Johor ni, siapa-siapa yang jadi distributor, dia punya kerja is to share, berkongsi peluang. Sebab kita bukan kerja macam dengan Puan Rizal Mak saya cakap, kita bukannya tanam Lingzi kat atas kepala orang tahu kita jual Lingzi. Jadi kita kena buka mulut untuk bercerita. Okey, bermula dengan apa? Yang paling asas sekali ialah kita kena cuba produk Lingzi. Itu paling asas sekali. Sebab tidak orang nak percaya macam mana Johor punya produk ni bagus. Kena cuba produk tu. Kita cerita bagus, kita ni tadi kan macam-macam kan, polysaccharida, glycoproteins, adenosine lah, apa benda macam-macam lagi kan. Kita boleh hafal tu semua, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau selagi lah kita cerita 1001 hikayat pun pasal Lingzi ni, selagi dia Lingzi tak masuk dalam badan dia tak akan boleh balik. Betul tak? Orang yang faham, orang yang rasa dia faham. Tak faham, tak rasa dia tak faham. Ceritalah macam mana sekalipun. Macam tadi kan, Puan Aisyah kita makan durian. Dulu dia tak suka durian, akhirnya makan juga durian. Rasa dulu. Suka tak suka tu belakang cerita. Jadi bila telah merasai produk, apa yang akan berlaku ialah apa dia punya ni dapat kesan positif. Betul tak? Mas dia rasa ni bermula akan dapat dulu dia punya kesan krisis penyembuhan. Betul tak? Kita faham krisis penyembuhan, semua boleh faham kan? Makan Lingzi apa berlaku? Semua kotor-kotor akan keluar. Kotor-kotor keluar, good sign. Good sign means you are on the right path ataupun on the right track.
You sekarang ni tengah bermula jalan perjalanan you untuk kembali mendapatkan kesihatan secara fitrah balik. Raikan kotor-kotor tu semua keluar. Yang busuk-busuk, yang hitam-hitam, yang geli-geli, yang apa semua tu semua akan keluar. It shows that your body is expelled, tengah mengeluarkan benda-benda kotor tu. Penyakit keluar sekali lah. Jangan salah anggap bila kotor tu keluar kita anggap itu penyakit. Bukan. Bila tu makan tu sakit tu disebabkan oleh produk kita, bukan. Bahkan itulah yang kita Syongho suka sangat bila dengar. Bila downline kita dapat reaksi. Tak dapat reaksi tu ada dua je. Sama ada badan dia betul-betul sihat, tak ada benda nak dikeluarkan, ataupun terlalu sumbat sangat, tak cukup dos. Dua tu je. So kalau kita bagi produk Linzy tak keluar dos dan kita tahu muka tak sihat, maknanya terlalu banyak sumbatan. Perlu dikodak, perlu dipecahkan, diuraikan. Lagi tak dapat yang busuk-busuk hitam-hitam, yang macam geli-geli semua tu, yang tak pernah keluar tu akan keluar. Lagi itulah belum berlaku baik-baik. Okey. Kemudian bila dia dah dapat kesan positif, dia dapat sihat dia balik. Bila dia dapat kesihatan, dia akan semakin yakin. Bila semakin yakin, lama-lama dia pun happy. Betul tak? Dapat balik kesihatan dia. Jadi bila berlaku happy ni apa dia buat? Secara automatik dia akan berfungsi. Bila berfungsi, dia akan sama ada dia sendiri berfungsi ataupun orang akan bertanya pada dia, nampak sihat? Dia dah lulus dah daripada lulus. Macam anak lelaki tadi kan, semua jadi dah dua hara dah. Tapi in a good way, betul tak? Walaupun terpaksa tukar balik saiz, tapi sesuatu yang menggembirakan, kita suka sihat, dapat balik. Okay? Jadi secara automatik dia akan berkongsi dengan orang. Dia tahu, okey, aku dah sihat ni. Orang kiri kanan aku pernah masuk ward ni dulu, aku dah ambil, kenal 2-3 orang ni dulu. Kontak balik. Dapatkan balik nombor phone orang ni, aku dah makan ni, dah selesai dah. Kau tahu kan aku dulu penyakit ni, gawat ke, darah tinggi ke, apa ke. Kontak tu semua yang dalam masuk ward, satu ward dengan kita dulu. Harap masih ada lagi lah. Kontak balik. So secara automatik, siapa yang kenal kita, jiran-jiran kita tengok jalan selama ni bongkok-bongkok, pun dah boleh jalan tegak, tak pakai tongkat. Macam Mr. Liu cakap tadi, semua dah nampak depan mata. Automatik orang akan bertanya. So the power of kita punya produk ni is based on produk, effect dia, kita share, orang akan beli. So repeat the cycle. So macam tu lah tadi tengok tu yang kata tadi tu, macam gambar bulat-bulat tadi tengok pasal macam mana benda tu boleh berkembang dalam. Based pada perkongsian kita. Bukan kita pergi ketuk rumah orang masuk, siapa ada anak siapa sakit kat sini. Bukan tu. Kalau orang tak faham dia akan rasa macam nak Syongho ni nak kena buat macam tu. Tak. Kita profesional. Kita jual produk yang ada kualiti. Kita jual produk yang bukan murah, sangat mahal. Jadi wajar dah kita buat Syongho ni ala-ala kadar tu. Okey. Kita kena belajar sedikit sebanyak. Okey. Lepas tu lama-lama bila dia dah buat sharing, mungkin tak pandai nak explain, cerita sikit-sikit. Apa jadi? Kita pun tak kerti nak explain. Kita bawa upline kita yang perkenalkan Linzy daripada kita dah dapat manfaat kan. Kita nak cerita kat online, tak kerti. Panggil upline kita, jumpa dengan ada di kita sekali. Itu proses dia, berterusan. Lama-lama kita pun akan jadi mahir. Macam mana upline kita dulu pun tak mahir, dia pun mahir sekarang. Kita pula dengan upline. Jadi berterusan proses ni. Berterusan. Itulah dia Syongho MLM. Tak susah mana tu sebenarnya. Okay? Dan mula dah lama-lama bila mahir, sales kita punya sponsoring pun dah makin ramai. Orang pun dah makin continue makan produk. Habis produk, beli lagi. Lama-lama PV makin naik. Dapatlah income. Automatik lah kita pun akan rasa benda tu lagi. Bila buat dalam benda Syongho ni, itu je proses Syongho. Sebenarnya tak susah mana. Okay? Bila orang sebut Syongho, you nak sebut income tadi kan? Macam-macam sampai 100,000 pun ada kan? 160,000 pun ada. Tak mustahil, boleh. Tapi kerjanya pun bukan main-main lah. Tak boleh lah nak duduk rumah goyang kaki, lepas tu tiba duduk dengan anak sendiri kan? Tak boleh. Ni proses yang betul-betul serius. You nak income 160,000 ni dapat level menteri pun tak macam tu kan? Nak begitu. Maknanya level-level CEO company besar ni, multinational company, you boleh dapat dengan Syongho ni. Kalau kat sini dekat Malaysia ni, kalau general manager berapa gaji dia dah? 7 ada, 8. General manager 10. Saya tak tahu lah sekarang. Tapi saya dulu zaman IT, saya kerja IT engineer, network engineer.
Last saya kerja masa tu 2017, saya share lah. Gaji saya tak sampai pun 6,000, 7,000 tak sampai. Tapi saya tahu dah, limit saya kat situ. Saya dah nampak lah, kalau saya teruskan, saya akan macam tu je. So saya ambil satu keputusan yang sangat berani lah boleh kata. Saya berhenti kerja tu dan saya sama isteri buat Chong Ho secara full time. Jadi kalau kita nak income yang income yang serius, income yang bukan kecil-kecil punya, yang wajar, betul ke kita nak buat ni ala-ala kadar je? Tak boleh. So kita kena setimpal logik. Orang yang nak kerja tiap-tiap hari tu, pagi keluar pukul 9, pukul 5 balik, dengan berusaha macam tu, gaji 2-3 ribu, 4 ribu, 5 ribu. Adakah kita nak ni? Kita bukan skim cepat kaya kan? Kita genuine business, real product, real business. So kita kena realize benda tu. Tak boleh kita sekadar berangan-angan, hari ni saya dah cerita kopi dengan satu orang, besok saya rehat, lepas tu besok lagi saya cerita balik lah. Memang gaji kita pun tak ala kadar je. Kalau you buat serius betul-betul, akan dapat. Ya? Okey. Berapa kita tanya diri kita balik, kita nak income tambahan berapa dalam Chong Ho? Siapa rasa dapat 500 cukup? Tak cukup kan? 1,000? 2,000? 5,000? Oh, tak cukup semua ni. Selera besar, selera besar. Semua impian besar. 5,000? 5,000 saya kerja IT nak dekat 10 tahun baru dapat gaji saya 5,000. Jadi kalau Chong Ho ni you spend masa 10 tahun nak dapat 10,000, 5,000 boleh tak? Boleh. Tanya balik tu. Kena buat comparison. Tapi nak gaji 10,000. Yang tadi Datuk Syida cerita berapa tadi? 13,000 dalam masa 13 bulan kan? Setahun lah. Adakah macam tak ke macam too good to be true? Memang betul pun, tapi memang too good to be true, tapi memang true. So bayangkan, hari ni kita tanya balik effort kita, jujur dengan diri kita, adakah kita buat cukup? Are we doing enough? Jadi jangan salahkan company, jangan salahkan produk, tanya diri kita, kat mana? How bad I want the business? How bad I want the income? Berapa desperate ni saya nak dapat income tu? Kalau cukup desperate, kita akan keluar hari-hari. Kita akan buat sharing. Okay? Siapa lagi yang kalau dah decide lah nak buat dia sekarang ni kerja makan gaji kan? Saya nak berniaga. Bila nak berniaga, saya nak, kalau boleh apa dia? Saya nak memulakan perniagaan yang tanpa modal. Betul tak? Okay? Tanpa pinjaman. Kalau ada modal pun, kalau tak ada pun nak kena buat pinjaman kan? Kalau boleh nak buat pinjaman. Apa lagi? Siapa lagi yang nak buat bisnes, tak perlu kedai, tak perlu bekerja? Semua nak kan? Maksudnya kalau boleh, mudahlah kiranya, tak boleh dalam pening kepala, nak kena bayar sewa kedai, nak kena layan kerenah pekerja, hari ni datang, besok tak datang, hari ni bagi kata, hari ni interview, besok kata dah sakit perut. Macam-macam kita dengar hari ni, Gen Z punya PA. Jadi kita dengar, apa lagi? Siapa yang nak bisnes yang setiap sesi perkongsian dia, orang akan yakin